Semua Allah. Dah, Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. on. Okey, cuba test mic lagi. Bagus lah. Ini tujuannya kita test mic untuk percubaan suara. Baik, bagi semua orang yang menonton, terima kasih kerana sudi komen dan duduk dan mic dan bersama kami secara setia. Maaf. Saya menggunakan perkataan yang tak sesuai. Jadi kita start dulu awal balik dan terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita masih lagi menguji suara. Kalau audio clear, tuliskan A5, visual clear, tuliskan V5 dan sekiranya kedua-duanya clear dan anda rasa puas hati dengan saluran ini, maka tuliskan AV5 untuk live Kinderhive seronoknya jadi baik untuk episod yang ke-17 bersama kami setiap minggu hari Selasa jam 2 petang. Okay, so kita baca selamat lagi sekali last sementara semua masuk. Kemudian kita test audio, boleh tulis di ruangan komen dan insya-Allah kita akan bersama-sama dalam membincangkan tajuk pemimpin yang disegani adalah sifat yang ke-17 daripada karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan kepada anak-anak yang berada di Kinderhive. Ini warna purple. Sit up. Sudah? Ada? Dapat? Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah. Okay, semua good Jom, are you ready? Let's go. Kita mempelajari serba sedikit tentang yang pertama, ilmu yang anak-anak kita akan belajar. Yang kedua, kita sendiri nak input dari kita supaya kita boleh bersama-sama dengan anak-anak kita dalam membina masa depan yang cerah di keluarga kita. Boleh? Alright. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat? Yang mana view? How's your day? Okey ke hari ini? Ada di kalangan kita yang baru nak start kerja. Maksudnya dia sebelum ni kerja kat tempat lain, sekarang dah kerja di tempat lain. Ada yang baru nak dapat semangat balik kerja sebab baru lepas raya, baru lepas puasa 6. Atau mungkin ada yang duk puasa 6 dan berapa hari dah hampa semua puasa,
very good, excellent, good practice. Then ada di kalangan kita yang nak memulakan keluarga baru, nak mula, orang kata apa, semangat baru, kehidupan baru dengan keluarga, kan? So apapun, di mana pun, tuan-tuan tengok saya untuk mukadimah ni, saya nak sebut, biar apapun yang anda lakukan, apapun keputusan yang anda buat, pertama, yakin dan percaya diri. Maknanya, jangan mudah goyang dengan apa pandangan yang orang bagi kepada kita. Sebab semua orang tak tahu dan tak dapat banyak maklumat tentang kita. Apa yang orang cakap, semuanya hanyalah surface yang orang tahu tentang kita. Ialah, manakan pula kita sendiri pun tak ada nak kenal diri kita, betul? Kita sendiri pun ada momen yang kita tak faham diri kita, betul? Ya, sebab tu ini akan jadi satu momen suasana yang kita kena belajar. Kerana nanti dengan anak-anak kita, macam mana kita nak cakap dengan dia dalam keadaan kita pun biasa lalu kita lost. Takkan tiba-tiba anak kita sentiasa jumpa jalan pula. At time they also lost, kan? Jadi jom, mari sama-sama saya doakan, kita doakan supaya Allah pelihara kehidupan kita, mudahkan urusan kita, rahmati kita. Marilah sama-sama kita mula dengan surah Al-Fatihah agar semua yang tadi itu dibendung di dalam kasih sayang dan lindungan Allah, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jom selawat sekali boleh? Sedia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang ke live Kinder Hive setiap hari Selasa jam 2 petang dengan tajuk besar kita, seronoknya jadi baik, dengan membawakan pengisian daripada buku ataupun subjek silibus di Kinder Hive, iaitu 20 karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita sudah sampai ke karakter yang ke-17 untuk round yang kedua. Maknanya 20 episod yang kali pertama kita dah settle dah. Kita recap balik, ulang balik untuk season yang kedua. Okey, dan siapa yang mengikuti kami setiap minggu, tuliskan di ruangan komen, kami mengikuti setiap minggu. Terima kasih kepada teacher, terima kasih kepada tim Kinder Hive, terima kasih kepada semua yang duk menonton, yang duk share. Please share dengan semua orang. Sebab apa? Nanti insya-Allah 20 hari bulan ni, kan hari ni kita ada, hari ni 15 hari bulan. So 20 hari bulan nanti kita akan berada di satu tempat nama Kundang. Dia dekat dengan Sungai Buloh, kalau tak silap saya lah, no? Saya pun tak bisa sampai. Dia dekat dengan Sungai Buloh. Kita akan merasmikan Kinder Hive
Kundang. Jadi kami akan berada di sana daripada seawal pukul, saya insya-Allah akan ada di sana daripada pukul 8.30 awal 9 sampai majlis habis pukul 10.30, majlis bacaan doa selamat dan perasmian. Kemudian kita duduk masing-masing mangsat sebelah. Lepas tu barulah kita bersurai. Itu daripada pihak saya. Maknanya kalau tuan-tuan nak duduk dengan tim Kinder Hive, nak jumpa dengan rakan-rakan pejabat saya di Kinder Hive, partner saya, co-founder, founder dan sebagainya, semua akan berada di sana insya-Allah. Jadi kita buka kepada siapa yang nak mai bersama-sama dengan kita. Dan sekarang kita sudah beroperasi sebanyak 15 tadika Kinder Hive, tadika dan taska di seluruh Malaysia, ada 15, dan going forward untuk lagi 20 sebenarnya in progress. Maksudnya 20 ni in progress. Tinggal bangunan nak masuk. Sebab bulan 9-10 nanti baru pengambilan pelajar kan. So dah 20 lagi tengah. Maknanya kita ada lebih kurang dalam 35 tadika kita di seluruh Malaysia. Dan mengalu-alukan siapa yang nak buka tadika, please share. Siapa yang nak buka tadika, kami bantu daripada A sampai Z. I've already asked my friend, my partner, Haji Khairul, Encik Khairul, kawan saya dah tanya dah Encik Khairul. Encik Khairul kata, kami akan guide daripada A sampai Z. Wow! Terima kasih. Macam tu kita nak bawa. Okey. Baru saya perasan, rupanya kita punya handphone dekat Agami punya live untuk tim kita, semua warna purple. Semua iPhone kita semua warna purple. Alright, okay. Baik, jom kita masuk tajuk hari ini, pemimpin yang disegani. Ketika saya berpengalaman untuk menziarahi Turki dan menelusuri sejarah Turki, kami buat perjalanan daripada belakang ni. Saya minta izin boleh ya? Saya tengok peta. Boleh ya? Saya minta izin untuk saya tengok peta. Saya bermula daripada, macam mana map. Kami bermula daripada Istanbul. Kami sampai-sampai kami turun Istanbul dulu sehari. Kemudian kami ambil flight esok pagi terus ke Rize, di satu tempat di dalam Turki, ada nama Rize. I'll show you. Okey, so tuan-tuan boleh tengok dalam peta. Saya boleh tahu. Kalau tuan-tuan tengok, ni Turki kan? Ni Turki besar. Nampak dalam tu puan-puan. Ada okey, saya dah bawa. Ada reflection, tak ada kan? Tak ada kan? Okey. So ni Istanbul, Bursa dekat bawah dia sikit. So ini Turki secara menyeluruh macam tu. Rize ada di hujung sini. Nampak Rize. So kalau kita naik flight, kita dalam 1.5 jam kita naik flight. Kalau if I'm not mistaken lah, hari tu kami naik flight 1.5 jam daripada Istanbul ke Rize. So daripada Rize kami buat perjalanan ke Trabzon, sebab di Rize yang ada airport. Rize adalah tempat kelahiran Erdogan. Kalau orang nak tanya, Erdogan lahir di Rize. So kita pergi dekat satu tempat nama Trabzon, cantik sangat-sangat. Kemudian kita terus turun ke bawah, kita pergi ke tempat dekat bawah ni namanya ialah Uzungul. Kita pergi dekat Uzungul dengan Amansia. Mana Amansia? Kejap saya type. Ejaan dia Amansyah, tapi sebutannya Amansia. Amansyah. Turki. Amansia. Tu. So kita pergi daripada, nampak? Daripada ni Rize, Trabzon, terus ke kawasan nama Amansia. Bila disampai di Amansia ni, kita heran. Pasal apa ada makom para sultan antara yang paling banyak di situ? Kita heran. Pasal apa banyaknya makom-makom Sultanate Turki Osmaniyah kan? Dan sebelum saya pergi dengan lebih jauh, cikgu dan semua, Turki Osmaniyah bukan sebuah empire yang biasa-biasa ya. Mereka mentadbir selama plus minus 600 tahun. Tun Mahathir 20 tahun. Arwah Tun Abdullah Badawi hari ini 5 tahun. So semuanya sikit. Kalau 600 tahun, tuan-tuan agak-agak macam mana? Untuk nak membawa dia punya
kita kata Islam yang dibawa oleh Turki Osmaniyah ketika itu, Ottoman Empire kan. Jadi boleh layak kita belajar kepimpinan daripada mereka kan. Sebab Nabi memuji sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin mereka. Nabi puji kan. Jadi kita tahu pemimpin yang baik itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan siapa yang mengikut beliau, gerak-geri kerja dan sebagainya pun pasti akan berjaya seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Alright, okay. So bagi saya sebut dulu kepada semua. Kita sudah bersiaran lebih kurang 15 minit dah sekarang. Bagi saya sebut dulu. Saya nak kata, macam mana mereka mentadbir 600 tahun untuk membentuk seorang pemimpin yang disegani oleh rakyat dan masyarakat. Okay. Pertama saya bagi tahu, Amansia, A-M-A-S-Y-A, Amasya kalau ejaannya, tapi sebutannya Amansia. Amansia. Okay. So Amansia, ketika kita sampai, tuan-tuan tak akan dapati ada bangunan yang terlalu tinggi. Dia average saja macam rumah kedai kita ni, dan luas. Dan dipenuhi dengan kawasan-kawasan yang menghijau seperti kawasan tanaman dan kawasan agricultural. So kita tanya, bila ditanya dan dapati Amansia adalah sebuah negeri, kita pakai istilah negeri lah. Kalau di Kemboja dia panggil province. Kalau di Putrajaya kita punya section, kita tak panggil section, kita panggil persin, betul tak? Kalau di Malaysia kita panggil negeri untuk negeri kecil-kecil kan. Di sana Amansia ni adalah negeri tempat mentarbiah sultan. Nampak tak? Jadi anak-anak sultan yang mana yang nak jadi sultan ke hadapan mesti ditarbiah. Dia mesti kena belajar mentadbir. Jadi kerana hebatnya Turki Osmaniyah, dia tidak memerlukan institusi mentadbir sultan. Dia bagi negeri mentadbir sultan. Jadi anak-anak sultan yang mana nak jadi sultan akan dilatih di negeri tersebut untuk mereka mentadbir kejayaan negeri itu. Nak menguruskan dia punya ladangnya, dia punya ternakannya, pertaniannya, fishing dia, perikanan, bahasa kita panggil apa? Ocean ni, kita panggil laut. Laut-lautnya. Jadi termasuklah rakyatnya. Jadi untuk menghasilkan pemimpin yang hebat, nak bagi pemimpin powerful, dia mesti ditarbiah dan ada latihan. Itu clue dia. Jadi bila tajuk kita sifat ataupun 20 karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang disegani. Sebab itu Nabi ditarbiah untuk menjadi pemimpin yang hebat. Nabi ada ihsan. Kenapa Nabi ada ihsan banyak? Kenapa Nabi baik dengan semua orang? Kenapa? Kalau bahasa psikologi dia, tengok saya trainer bahasa psikologi ni kita pakai je. Apa dia? Kalau dari segi bahasa psikologi, seorang yang sangat penyayang adalah orang yang biasa melalui kebencian yang sangat tinggi. Maknanya dia biasa hidup dalam suasana yang sangat benci, menyebabkan dia teringin kasih sayang tu wujud. Jadi dia akan lebih menyayangi orang. Itu bahasa psikologi. Kalau tuan-tuan tengok kawan-kawan kita, sekolah kita, ada orang yang sangat penyayang, boleh jadi dia subside semua benda-benda toksik di keliling dia kerana dia nak suasana kasih sayang itu. Sebab tu para nabi akan pandai motivate kita dengan ujian, kerana para nabi lah yang melalui ujian yang paling drastik, paling kritikal. Sebab itu Nabi subside semua perasaan. Sebagai contoh mudah saja, cuba tengok Nabi ketika mana pakcik Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wa ardah dibunuh di dalam peperangan Uhud. Apa kata Nabi? Nabi kata, aku akan balas balik 70 kali ganda kepada orang yang buat kepada pakcik aku Hamzah.
Allah turunkan firman. Allah kata dulu. Allah kata kalau kamu nak balas, balas dengan setimpalnya. Maknanya kalau kamu nak balas balik, jangan sampai 70 kali ganda. Faham? Jadi jangan buat sampai 70 kali ganda. Balas seiring dengan apa yang mereka buat. Tetapi sambungan Allah dalam firman Allah, Allah kata apa? Fasbiru, sabar itu lebih baik dan dia lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata kepada diri Nabi apa? Maka aku bersabar, ya Allah, sabar, sabar, sabar. So Nabi melatih diri secara konkret. Terus untuk sabar, macam seolah-olah Allah tak bagi can lah ni, seolah-olah aja lah. Tak bagi can Nabi nak luah perasaan tu. Faham tak? Allah terus tarbiyah Nabi supaya jangan buat macam tu. Hang kena sabar dengan benda macam ni. Jadi bila Nabi mai dekat kita, Nabi kata, sabarlah kamu dalam menghadapi ujian dunia. Nabi layak cakap macam tu. So boleh faham? So sama dalam kita nak membentuk pemimpin, pemimpin dia mesti ditarbiyah. Dia kena belajar. Dia bukan sekelip mata hari ni tidur, esok bangun terus boleh jadi pemimpin. No, no, no. Jadi anak-anak kita mesti dilatih, mesti ditarbiah dia, bagi dia jalan. So macam mana kaedah dia? Okey, yang pertama sekali, semua orang maklum, pemimpin dunia yang paling dahsyat dan tak boleh ada orang potong adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti dalam banyak kisah, banyak riwayat yang sahih maupun yang tidak sahih dari segi apa kita kata? Dari segi dhaif, ahad. Dia bukan hadis sahih yang mutawatir. Dia ada banyak lagi tapi semuanya boleh pakai. Semua jalan cerita semua boleh pakai. Banyak sangat cerita tentang kepimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, kata mereka kerana Nabi ni sangat disegani, kalaulah Nabi bercakap tu, kami semua akan tunduk kepala, kami tak sanggup nak menatap wajah Nabi kerana terpancar pada wajah Nabi kredibiliti yang disegani oleh semua orang dalam kepimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita, nombor satu, kita kena sepakat bahawa Nabi yang paling power sekali dalam mentarbiah. Jadi dalam ada tarbiyah pula dah. Memimpin. Nabi lah paling power dalam memimpin. Jadi bila kita kata macam tu, jadi kita kena letak blueprint dia. So macam mana kita nak tarbiah anak-anak kita untuk menjadi pemimpin yang baik? Nombor satu, berikan tanggungjawab kepada mereka. Bagi tanggungjawab dan biar dia bertanggungjawab. A leader is not something yang fun ataupun ni. A leader is to take responsible. You take responsible. Sebab tu pemimpin yang power, dia akan ambil apa yang berlaku kepada staff dia untuk diri dia. Mana bila orang main nak marah ke, orang nak buat apa ke, dia yang ada di hadapan dulu bagi tahu, no, kejap. Keputusan mereka adalah daripada saya. So kalau ada apa yang tak kena, saya akan minta untuk kita bincang. Dan itu pemimpin. Pasal apa benda macam tu? Dia take charge. Dia ambil tanggungjawab. Boleh faham? Jadi nak latih anak kita, kena bagi tanggungjawab kepada dia. Suruh dia jaga adik. Suruh dia sempurnakan task yang kita bagi. Minta dia untuk jaga solat. Ini latihan tarbiyah kepimpinan yang paling power, iaitu sembahyang. Jadi latih mereka dan menjadi alasan kepada kita untuk argue dengan mereka. Supaya melatih mereka ada jati diri dan membela diri mereka kalau mereka dalam keadaan pihak yang betul. Abang kenapa abang tak solat bang? Bukankah tadi abati dah bagi tahu untuk semayang? Dah 3 kali dah abati cakap. Nampak? So pergi ambil wuduk now dan mai semayang. So nampak tak? Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Abang dah semayang. Dah semayang. Ibrahim dah semayang. Dah semayang. Wuduk dah semayang. Tak ambil. Pasal apa tak ambil wuduk? Bukankah tahu kalau semayang mesti kena ada wuduk? Jadi kita boleh bagi dia bertanggungjawab. Mayang tadi tak sah, pergi ambil balik wuduk. Nampak tak? Kita bagi. Kenapa cakap macam tu dengan bibi? Kenapa cakap macam tu dengan nada tinggi dengan bibi? Bukan bibi orang. Kena
cakap macam tu. So kita adakan tanggungjawab. Cakap dengan bibi, cakap dengan adik-beradik. Oh, dengan adik-adik orang, dengan anak orang, hang main bukan main. Dengan adik-beradik hang sendiri, dengan adik hang sendiri, hang nak tengking-tengking. So macam mana pula keadaan macam ni? You justify dekat saya lah. Kita kata dekat anak kita kan, lah ni abang bagi tahu kat abati. Pasal apa jadi macam tu? Adik orang berkokong-kokong belakang awak. Adik awak jerit baru dia minta untuk tukar channel. So what is going on? Nampak tak? Kita bagi tanggungjawab supaya dia latih diri dia untuk menjadi orang yang bertanggungjawab. And this what make a good leader. This what makes a good leader. Ni yang buatkan pemimpin tu jadi power sangat-sangat. Itu yang pertama. Bagi anak-anak kita kebertanggungjawaban. Jaga pinggan mangkuk, jaga makanan, bersihkan, angkat kesingki, hormat orang tua, sayang kawan-kawan, pergi sekolah cakap terima kasih dekat cikgu, dengar cikgu, tolong cikgu. Ini semua proses tarbiyah kepada seorang anak untuk menjaga kepimpinannya. Dan yang kedua, untuk seorang anak-anak ada kepimpinan itu ialah disiplinkan anak-anak tadi. Tadi kita bagi tanggungjawab. Yang ini kita disiplin. Disiplin dia menuntut dua. Pertama, arahan yang clear. Dan yang kedua, denda kepada tindakan tadi itu kalau tak penuhi. Itu disiplin juga. Supaya dia ada targhib atau tarhib. Kita ada suruh dan kita ada larang. Kita ada rotan dia. Kita akan bagi. Suruh dia embrace. Embrace. Suruh dia tanggung. Suruh dia bertanggungjawab. Tadi buka pasal apa? Main dalam semayang. Bawa mai sini tangan. Angkat. Sop. Lain kali jangan main dalam semayang. Remember abati sebat. Abati tak mau sebat dah lepas ni. Nampak tak? So kita bagi tahu dia. So dia kena bertanggungjawab. So lepas ni bila dia, jangan main nanti abati. Dia kena wujud kepimpinan dalam diri dia. Jangan main. Nanti abang yang kena, abang pun akan kena double lepas ni, kata kat dia. So abang patutnya jaga adik-adik. Dia akan wujud. Sebab apa? Disiplin. Bukan kita nak pukul sampai mati. Tidak. Kita nak disiplin. So disiplin membentuk kepimpinan. Sebab itu antara perkara yang penting dalam sesebuah kepimpinan, bangun pagi, ada jadual makan yang elok, jadual tidur, jadual ibadah. Semua ni wujud untuk mewujudkan pemimpin yang disegani. Tambah pula kalau dia boleh duduk dengan adik-adik dia boleh mingle. Jadi kita tahu dia tak ada gap. Kita tak mau abang je duduk buat muka, nak duduk gaya je. Adik mai je, tak mau adik tahu. Nak buat lagu tu. Tu adik hang keluarga je pun. Apa yang nak belagak sangat? Kenapa? Dua ini akan melahirkan perasaan ihsan kepada anak-anak kita. Mana mungkin dia jadi pemimpin yang disegani kalau dia tak boleh nak rasa belah dan kasih kepada keluarga dia. Macam mana dia nak kasih dengan belah pada orang lain? Itu jawapan dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita dah 7 minit bersiaran, masuk ke minit yang ke-8. Ada tak apa-apa persoalan dalam tajuk pemimpin yang disegani? Kerana Nabi kita Muhammad SAW merupakan pemimpin yang disegani berdasarkan kepada hadis-hadis riwayat yang banyak sangat tentang bagaimana karakter Nabi kita Muhammad SAW wa baraka wa sallam. Ada soalan ke Puan Nat? Macam mana? Baik. Okey. Tengok saya elok-elok. Saya rasa dalam ni semua dewasa kot, no? Baik. Ibu bapa dan cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian, saya yakin ibu bapa dan cikgu lebih berpengalaman dan lebih banyak. Mungkin ada yang ada dekat sini yang dah ada 5 orang, 6 orang anak. Itu jauh lebih ramai daripada saya. Saya hanya ada 4 orang. Dan 4 orang pula lelaki. Maknanya patternnya sama. Dia lelaki, dia jantan. Kalau ada yang laki, perempuan, perempuan, laki, 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 perempuan, 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 laki, laki. Tuan-tuan adalah orang yang hebat. Kerana 2 psikologi yang berbeza dalam membentuk, mentarbiah kepimpinan buat mereka. Itu yang pertama. So, kalau ada salah silap daripada saya, kita share dan kita discuss sama-sama. Okay? Alright. Bagi ibu bapa yang tegas dan nak menunjukkan rasa sayang kerana itu bentuk disiplin, saya seronok bagi contoh macam ni. Tengok elok-elok.
Apa beza kahwin dengan berzina? Apa beza? Kahwin, berzina. Sebelum nak ke dosa pahala. Sebelum nak ke dosa pahala. So, apa beza dia? Dari segi perbuatan. Sama tak? Sama aja. Kalau berzina pun macam tu, kahwin pun macam tu. Berzina pun antara lelaki perempuan, kahwin pun lelaki perempuan. Berzina pun orang kata apa, ada nikmat dia, hak yang kahwin ni pun ada nikmatnya. Bezanya di mana? Bezanya di niat dan akad. Faham tak? Kalau yang berzina tu dia bagi duit, faham tak? Dia bagi duit, dia nak berzina dengan perempuan tu. Itu akad dia. Tapi kita pegang tangan ayah mertua kita, macam saya lah pegang tangan. Aku terima nikahnya ketika ayah mertua saya kata, aku nikahkan di kau dengan Husna binti Muhammad Zahri dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Saya Don Daniel Don Biajid menerima pindangan ini, menerima pula. Aku terima nikahnya, lama tak buat, minta maaf, maafkan saya, lama tak buat. Dia kena ada rehearsal balik barangkali. Aku terima nikahnya Don Daniel Don Biajid. Aku terima nikahnya Husna binti Muhammad Zahri dengan mas kahwinnya RM1,001 tunai. Saya akan cakap macam tu. But bila ada macam tu sahaja, hanya mulut ayat liok saja. Ayat liok saja. Depa kata apa dekat orang kiri kanan? Depa kata apa? Sah. Nampak tak? Hanya dengan ayat liok saja. Sah tak? Sah perkahwinan. Yang mana perbuatan dia dua-dua sama tak? Perbuatan sama. Bezanya di mana? Di mulut kita, di niat kita. Sama macam ibu-ibu. Rotan anak yang bagi patah dan nak bunuh anak tu, dia rotan anak dia. Dia rotan. Kita rotan juga tak rotan. Tapi bezanya adalah pada mulut dan hati kita ketika kita melafazkannya. Contoh, ini yang saya amalkan di rumah. Ini yang saya amalkan di rumah. Kalau orang tanya saya, Ustaz rotan anak tak? Yes, saya rotan. Hari-hari ke? Tak. Pasal apa? Dia kena ada masa ke? Bukan. Saya selalu tak ada kat rumah. Kalau saya ada rumah, saya rotan dia selalu. Saya rotan mereka. Betul. Kalau tanya, sekarang ni dah berapa kali saya rotan anak saya. Sebab anak saya umur 11 tahun, 9 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Okey. So, yang patut dah kena rotan ni Mustafa. Mustafa sebab dia dah umur lebih 10. Kan Nabi kata, وَضْرِبْهُمْ وَبْنَهُمْ عَشَّعْرَ. Pukul mereka ketika umur mereka 10 tahun. So, dia sepatutnya dah kena pukul lah. So, Mustafa Ibrahim kena mengikut sekali lah sebab bersama dengan abang. Bagi takut dekat dia. So, jawapan dia, tengok saya. Jawapan dia, saya pukul mereka sepanjang umur Mustafa sebelah ni dengan rotan. Baru 2 kali. Boleh faham? Kalau tanya saya, rotan tak? Rotan. Tapi sepanjang umur dia ni, saya rotan dia. Selepas umur dia 10 tahun, baru 2 kali. Sekali sebab dia cakap bohong. Kali kedua dia main dalam semayang. Kalau cakap bohong, saya sebat dekat tapak tangan. Main dalam semayang, saya sebat dekat tapak kaki. Angkat tapak kaki, rap bagi sekali kat dia. Belakang. Boleh dapat? Okey. Sebelum buat, ni saya bagi tahu. Sebelum nak sebat kerana bohong, kita guna kaedah semuanya kaedah Imam Al-Ghazali. Tulis, ni kaedah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Apa dia? Yang pertama, mesti kena beritahu dulu. Jangan cakap bohong. Kalau cakap bohong, abati sebat. Jangan cakap bohong, abati paling tak suka bercakap bohong, abati akan pukul. Jangan cakap bohong dekat ibu walaupun ibu abati tak tahu, Allah tahu, nanti anak-anak akan faham tak? Bagi tahu dulu. So tempoh bagi tahu ni berapa? Lama lah. Sebelum nak umur 11 tahun. Bagi tahu awal dah daripada umur 9 tahun, 8 tahun, jangan cakap bohong. 10 tahun yang paling kuat saya pesan dekat dia, jangan cakap bohong, jangan cakap bohong, jangan cakap bohong. Mai umur 11 tahun baru kena. Okey, lepas bagi tahu apa dia? Didik. Tadi beritahu. Habaq ya. Tak usah kata apa, bagi tahu aja. Jangan cakap bohong nah. Jangan cakap bohong nah. Yang tu bagi tahu. Lepas tu didik. Didik dia macam mana? Abang, kalau abang takut, abang bisik dekat abati. Sebab memang kalau orang buat salah, dia akan rasa takut. Abang, kalau ada benda yang abang rasa abang nak buat, tapi abang takut abati marah ke apa ke, jangan cakap bohong. Mai bagi tahu, abati tak akan marah, cik. Nampak tak? Kita latih dia dan ajak dia untuk cakap betul dan jangan cakap bohong.
Kemudian bila cakap bohong lagi, buah ni sampai mak dia sedih. Bila mak dia kata, ibu sedih lah tengok anak ibu. Buk mai sini. Mai dua-dua orang ikut berdiri depan aku. Dua-dua orang hampa mai berdiri depan aku. Ambil, rap, suruh minta maaf kat mak dia. Nampak tak? Yang ni lah beza di antara rotan sebat nak bagi mati. Cakap tak pernah, suruh tak pernah, ajar dan latih pun tak pernah. Dia tahu bila dia salah, sebat dia terus. Yang ni yang akan meninggalkan kesan kepada anak kita tadi. Yang membuatkan dia rasa kita cengih sebab nak pukul dia. Yang ni yang diajar oleh para ulama. Jadi makan masa tak? Makan masa lah. Habis tu, sebab itulah mula daripada tadika. Sebab itulah daripada tadika kita terapkan untuk jadi pemimpin yang disegani. Sebab tu saya yakin, saya ingat lagi mak saya pesan dekat saya, duduk elok-elok, pakai elok-elok, esok hang nak duduk dengan orang-orang besar, orang-orang ada nama, dengan sultan, dengan pemimpin. Sejak daripada sekolah rendah mak saya pesan lagu tu kat saya. Sampailah ni baru jadi dah umur 40, 35. Faham tak? Tempoh tu lama. Jadi sebab itulah di peringkat tadika kami menerapkan nilai pemimpin yang disegani. Wallahu a'lam. Okey tak? Jawapan tu okey tak? Ngam tak? Kenal tak? Okey, boleh? Satu lagi soalan. Anak ada anxiety. Okey, sebenarnya kan, maafkan saya walaupun isteri saya doktor, tapi kami berdua belum sempat bersembang tajuk ni sebab saya sedikit tertutup. Bukan sebab apa? Sebab bagi saya kan umur saya dah 41. Kita dibesarkan dalam semua benda hang kena hadapi dia sendiri. Faham tak? Pasal apa hang nak anxiety teruk sangat? Apa masalah hang ni kan? Tu bahasa dia. Faham tak? Jadi saya tak sempat berhadapan benda ni dengan isteri saya dalam keadaan ilmiah. Belum lagi. Jadi saya ada kekurangan di situ. Maafkan saya. Cuma untuk anak-anak anxiety, dia termasuk dalam kategori dalaman. Betul? Dia termasuk dalam kategori dalaman. Benda ni penyakit dalaman. Minda kita, hati kita. Untuk perkara macam ni, kata ulama, ubat dia ada 5. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, duduk dengan orang-orang soleh. Yang keempat, perbanyakkan berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Jadi tengok anak kita punya hubungan dengan Quran, tengok anak kita dengan sembahyang, tengok dengan kumpulan circle mana dia duduk, tengok macam mana dia dengan puasa dan zikir yang dia amalkan. Kalau 5-5 ni tak ada, memang layak anak kita ada anxiety dan kita pun kena layak ada anxiety. Tapi kalau kita ada buat salah satu, berlaku juga maknanya kita buat dalam keadaan belum bersungguh-sungguh dan tak faham sangat. Cuba dapatkan kefahaman dan amal. Sebab tu ada kelas-kelas tafaqquh fiddin dan juga kelas-kelas tasawuf, zikir, tariqat yang kita kena amalkan supaya dia memberikan ketenangan dalam diri kita dan anak-anak kita, insya-Allah. Perkara dalaman jangan ubat dia dengan luaran. Ubat dalaman juga boleh dapat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga anak ke abang sembuh, elok dan boleh menghadapinya insya-Allah dengan penuh hikmah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Thank you guys. Latih anak-anak kita menjadi pemimpin yang disegani dengan memberikan mereka yang pertama kebertanggungjawaban, yang kedua disiplin. Supaya mereka
bersedia, badan dia tu bersedia untuk dilunyai menjadi pemimpin yang disegani. Boleh? Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan selawat Imam Syafi'i. Jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa pada 20 hari bulan 4 kita ada di Kundang nanti, Kindah Kundang perasmian daripada jam 9 pagi. Maknanya main lawai tak apa 8.30 sebab kita ada breakfast saja, main 9 pagi sampai pukul 11 pagi insya-Allah. Dan kepada anda untuk maklumat lanjut boleh terus hubungi nombor-nombor yang kawan-kawan saya tulis di dalam ruangan komen bersama dengan anda. Kami mengalu-alukan rakan partner untuk nak buka tadika bersama-sama. Jom kita menjadikan, kami cuba solve problem untuk anak-anak tuan-tuan mendapatkan pendidikan Islam yang autentik dalam keadaan yang moden. Jom tutup dengan selawat Imam Syafi'i. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidul Fitri dari kami di Kindah Hive.